Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Alisha binti Muhammad Arif. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pengetahuan pedagogi dalam bagi seseorang guru. Okey, yang pertama, untuk isu pengenalan, pengetahuan pedagogi ini merupakan satu asas utama bagi seseorang guru yang berkesan. Ia juga merangkumi kefahaman dan tentang teori pembelajaran. Di sini, ia akan menerapkan teori-teori pembelajaran dan pengajaran dalam strategi PDP dalam pengurusan bilik darjah dan teknik komunikasi dengan pelajar. Tanpa penguasaan pedagogi ini, guru mungkin akan gagal untuk memahami keperluan pelajar dan tidak mampu menyesuaikan diri dalam kaedah pengajaran mengikut tahap kebolehan mereka. Dalam konteks pendidikan ini juga, bahasa Melayu, pedagogi ini bukan hanya sekadar penyampaian isi pembelajaran, akan tetapi ia juga membentukkan nilai, sikap dan keperluan dan kefahaman dalam segi budaya budaya Melayu yang dengan lebih mendalam. Okey, untuk slide seterusnya, kita masuk pula tentang kefahaman tentang isu tentang pengetahuan pedagogi, iaitu dalam kalangan guru, ia bermaksud guru kurang memahami aspek penting dalam pengajaran seperti penguasaan bilik darjah, kawalan disiplin, kemahiran komunikasi serta strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap pelajar tersebut. Apabila perkara ini berlaku, proses pengajaran ini menjadi lebih tidak berkesan kerana guru mungkin tidak mampu untuk mengawal suasana dalam kelas. Pelajar akan menjadi pasif ataupun objektif. Pembelajaran itu tidak akan tercapai. Dalam konteks ini juga pengajaran bahasa Melayu, guru juga yang kurang pengetahuan tentang pedagogi ini mungkin akan gagal untuk memilih kaedah pengajaran yang lebih menarik. Contohnya, pengajaran karangan yang dengan cara yang terlalu tradisional tanpa penggunaan aktiviti interaktif. Okey, seterusnya kita akan masuk ke slide yang ketiga, iaitu langkah-langkah meningkatkan pengetahuan pedagogi. Iaitu sebagai refleksi ini, dalam kaedah mengajar bahasa Melayu ini, saya telah belajar beberapa langkah yang penting untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi ini, iaitu dia ada 4. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, mengikuti latihan profesional dan bengkel pendidikan, iaitu guru perlulah sentiasa mengikuti latihan pedagogi terkini seperti bengkel pengajaran interaktif, yang pengajaran yang kreatif di dalam kelas dan sebagainya. Dan yang kedua, iaitu melaksanakan refleksi diri selepas mengajar. Sebagai contoh, sebagai guru, perlulah membuat refleksi selepas setiap sesi pengajaran, iaitu menilai kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan di dalam kelas tu. Kiranya lepas dia mengajar, guru perlulah bertanya pelajar adakah mereka faham tentang pembelajaran hari ini. Okey. Untuk yang ketiga pula, iaitu mempelbagaikan kaedah pengajaran. Dalam kursus kaedah mengajar ni, saya juga belajar bahawa pengajaran
yang perlu disesuaikan dalam tahap murid. Sebagai contoh di sini, iaitu untuk topik tata bahasa. Okey, untuk tata bahasa, guru perlu menggunakan pelbagai permainan untuk bahasa ataupun untuk simulasi supaya pelajar tu lebih aktif dan faham konsep pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Okey, yang keempat, kita iaitu menggunakan teknologi dalam PDP. Iaitu penguasaan pedagogi ini juga dapat dipertingkatkan melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi interaktif, video pendek ataupun kuis digital. Ini juga dapat menarik minat pelajar untuk memudahkan mereka faham tentang isi pembelajaran dalam harian tersebut. Okey. Seterusnya, yang last kali, iaitu ada yang kelima, membina hubungan positif dengan pelajar lain. Okey, sebagai contoh sini, guru perlu memberi ruang kepada pelajar untuk saling mengenali dan saling mengajar antara mereka, kerana pembelajaran sesama mereka ni akan lebih interaktif dan pelajar tersebut tidak malu untuk bertanya kawan-kawan mereka supaya mereka dapat faham apa yang diorang belajar hari ini. Okey, untuk yang seterusnya, itu langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan pedagogi ini. Guru tu perlulah menghadiri kursus dan bengkel secara profesional. Dan yang kedua, kolaborasi dengan rakan sekerja. Yang ketiga, menjalankan reaksi kendiri. Yang keempat, menginteraksikan teknologi dalam PDP. Dan yang kelima iaitu mendalami psikologi pendidikan. Okey, antara lima-lima ni adalah langkah untuk meningkatkan pengetahuan seseorang guru tu untuk lebih berkeyakinan dan mengajar secara lebih jelas dan dapat mengawal pelajar-pelajar di dalam kelas tersebut dengan lebih tenang dan lebih meyakinkan pembelajaran mereka tersebut. Untuk seterusnya, iaitu refleksi diri sebagai bakal guru. Untuk saya sendiri, iaitu sebagai bakal guru bahasa Melayu, saya menyedari bahawa pedagogi ini bukan sekadar teknik mengajar, akan tetapi ia satu bentuk seni yang memerlukan kefahaman yang lebih mendalam terhadap keperluan pelajar. Okey, saya juga akan bertekad untuk menjadi guru yang lebih reflektif dan terbuka terhadap pembelajaran sepanjang hayat saya lah. Melalui pengalaman dan bimbingan, saya ingin mengasah kebolehan pedagogi ini agar dapat mencipta pembelajaran yang lebih menyeronokkan, relevan dan lebih bermakna untuk generasi pelajar yang masa kini. Untuk slide yang terakhir, iaitu kesimpulan, secara keseluruhannya pengetahuan pedagogi ini memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran murid. Dan guru juga akan mempunyai asas pedagogi yang kukuh supaya dapat mampu untuk mencipta suasana pedagogi yang kondusif, membina hubungan positif dan mencapai objektif pembelajaran yang dengan lebih berkesan. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, saya percaya bahawa refleksi ini berurusan dan pembelajaran sepanjang hayat ini adalah kunci untuk menjadi pendidik yang kompeten dan berkualiti tinggi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.